اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. Sudah beri laluan kepada Ustaz untuk tampil ke hadapan. Jangan pokok kat sini. Jadi isu dia. Ustaz. Kadang tak boleh panik. Takbir! Allahu Akbar. Jangan takbir. Sehat? Alhamdulillah, sihat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz? Ya, boleh. Ustaz ambil ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jami' Pasir Gudang, para imam, para bilal, para ustaz, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berada di dalam masjid rumah Allah yang begini mulia dalam sesi menjawab kemusykilan-kemusykilan agama. Genap 6 bulan setelah kita datang pada kali yang pertama pada bulan 6 yang lepas. Jadi untuk tidak membuang masa, waktu pun lewat dah, kita ada masa lebih kurang 2 jam, boleh? Untuk menjawab kemusykilan-kemusykilan yang telah ada di hadapan saya ini. Baik, kita tengok apakah soalan pada malam ini. Apakah hukum bermain chess? Adakah berdosa di sisi Islam? Masalah main catur ada berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab 4. Pendapat yang paling ringan iaitu pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan fuqaha mazhab Syafi'i, iaitu makruh. Dalam mazhab lain haram, sehingga sentuh buah catur tu sama macam sentuh darah babi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak haram. Kerana tidak haramnya, Imam Syafi'i mengatakan hadis berkenaan haramnya main catur itu dhaif. Bila dhaif, boleh dijadikan sandaran tidak kepada hukum, untuk fadail a'mal sahaja. Itu kata berlaku perselisihan menjadi rahmat bagi umat. Jadi bila berlaku perselisihan, tidak termasuk main catur ini perkara mungkar. Kerana benda mungkar, benda yang ijma' ulama' haram. Faham? Walau bagaimanapun, janganlah kita lebih-lebih bermain catur. Main sekadar hiburan ataupun hobi. Alasan mazhab lain haram kerana catur ini dicipta dalam gereja. Jadi padri ni dia tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin, dia boring, duduk seorang itu. Bini tak ada.
Jadi dia ambil kayu, dia ambil pisau, dia raut, buat bentuk-bentuk patung. Sebab tu ada bentuk paderi, ada bentuk raja, ada bentuk kuda, askar dan sebagainya. Nah, dia pun buat satu permainan, mereka terciptanya main catur. Sebab tu bila kita beli buah catur wajib kena ada paderi. Jadi bagi pandangan mazhab Syafi'i yang kata makruh, jangan beri ada paderi lah dalam tu. Salib yang ada atas kepala raja tu kena kepih buang, dan maknanya apa benda ni paderi yang ada tu buang, jangan guna dia. Letak benda lain, tuduh kicap tak apa, ganti paderi. Sebab kita tidak bersetuju dengan bentuk patung-patung seperti itu. Walau bagaimanapun makruh dalam mazhab Syafi'i.